Jom kita baca doa pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Baca doa pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Biar kita baca doa-doa ataupun zikir-zikir pendinding, zikir-zikir awal pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dan baca doa berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta lindung daripada segala kejahatan, keburukan yang ada di antara langit dan bumi dan pada keduanya. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Baca رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang Allah kasihi, sahabat-sahabat, tanda Allah kasih, Allah letak kita di tempat yang baik dengan amal yang dia suka. Allah letakkan kita solat subuh secara berjemaah dengan amalan-amalan sunat. Selepas dan sebelum sembahyang, kita bangun pagi dapat sebut nama Allah ataupun kita baca doa. Itu semua tanda Allah curahkan kasih sayang pada kita. Dan bagi orang beriman, sayugialah dia berkongsi kasih sayang Allah ini, yakni apa saja yang dia suka dia dapat, dia buat, dia amal. Begitulah dia juga kena suka orang lain, saudara-saudara dia dapat buat dan dia amal. Nabi SAW beritahu, tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia suka orang lain dapat apa yang dia dapat, sehinggalah dia cinta orang lain dapat, saudara dia dapat apa yang dia dapat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu hatta ma yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman, tidak sempurna iman seorang Islam sehinggalah dia suka saudara dia dapat apa yang dia dapat. Kalau kita ada pakaian, kita ada makan minum, kediaman, kenderaan, begitu juga bila kita tengok orang susah, kita sedih. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Kalau boleh nasihat, kita nasihat. Kita suka apa yang kita dapat, dia dapat. Kita suka apa yang kita ada, dia ada. Jadi sebenar-benar hakikat harta ialah agama. Kebahagiaan ialah agama. Seperti mana kita dapat solat berjemaah, kita dapat mengaji, kita juga kena suka usaha dan suka dan usaha orang lain, saudara-saudara kita di seluruh dunia pun dapat amalkan agama, dapat amalkan agama, mentaati perintah Allah. Seperti mana yang kita buat bahkan lebih baik. Itu tanda iman. Untuk tu jom kita share. Seperti mana kita dapat mengaji pagi-pagi macam ni dengan guru yang orang kata pepatah, bak kata orang tua-tua, tiada rotan akar pun jadilah. Jadi sharekan apa yang kita dapat pagi ni, yang ni tuan-tuan dapat masuk majlis ilmu, sharekan majlis ilmu pada orang lain, sebab itu tanda iman tuan-tuan, tanda iman sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Share majlis ilmu, share tadarus Al-Quran, share kata-kata hikmah, kata-kata Islamik di mana-mana media sosial, bersembang dengan kawan, berjumpa dengan kawan, bercakap tentang agama. Itu share-share akhirat, share-share agama, iman, niat dan sebagainya ni. Itu tanda apa? Tanda iman, tanda kita sayang saudara kita. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang share. Semoga dunia sharekan dengan kita hari ini kebahagiaan, kemanfaatan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirik khafi, penyakit terburuk. Riya atau menunjuk-nunjuk itu termasuk kategori syirik tersembunyi dan ia salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Renungkanlah pernyataan Al-Quran
ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan hasil mereka di dunia. Dia tak kira halal haram dah, sah batal dia tak kira dah, dia langgar je semua. Maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Allah bagi semua atas dunia, bagi tak kurang sikit pun Allah bagi. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya di akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Maksudnya, sesiapa yang mahukan pahala dan balasan di dunia sahaja, maka rugilah dia. Kerana di sisi Allah disediakan pahala atau balasan, iaitu balasan di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Baik, ketahuilah wahai teman dan murid, bahawa orang yang tidak ikhlas itu seumpama hamba abdi ditambat lehernya pada beberapa patah pujian, dan jadilah dia tidak lebih berguna dari sehelai kain yang diperbuat orang untuk membersihkan kaki. Okey. Pesan guru-guru kami, jika kamu terpaksa membersih najis orang lain. Ini salah seorang daripada guru-guru kami lah masa kami belajar dulu. Pesan kepada kami semua para pelajar, jika kamu terpaksa membersihkan najis orang lain, ialah kita pergi mana-mana surau ke, pergi mana-mana tandas awam ke, tandas masjid ke kan, tiba-tiba tengok tak bersih, tak corak kan, maka kita rasa nak marah. Tapi kata guru kami, pesan dia kepada kami dan kami ingat sampai hari ini, alhamdulillah, dia kata, maka senyumlah. Kerana dua perkara. Yang pertama, kerana Allah jadikan sedemikian hal najis tak bercorak tadi tu, tak berjirus tu, kerana ingin memberi kamu pahala dan membersihkan hati kamu dari sifat sombong. Yang kedua, kerana najis lebih baik dari diri kamu, kerana ketika ia dijurus, ia hilang. Namun sebaliknya dosa dan noda, jika kamu tidak kesali dan bertaubat, nescaya ia kekal hitam dan menajiskan pula hati kamu. Jadi najis lebih baik daripada kita kerana najis bila dibasuh dia hilang, tapi hati yang tak bertaubat, diri yang tak bertaubat akan bernajis kerana dosa-dosa. Orang yang melakukan pekerjaan akhirat atau perbuatan baik, namun pada masa yang sama dia mengintai-ngintai pujian dan tumpuan manusia, maka jadilah dia ibarat kata pepatah, sudahlah jatuh dihimpit janjang, kerana segala usaha dan penat lelahnya sia-sia belaka. Sedangkan di akhirat kelak dia bakal menjadi buntung api neraka. Baik, janjang maksudnya tangga ya. Janjang maksudnya tangga. Janjang maksudnya tangga. Ya Rabb,
Kerana apa? Sudahlah jatuh, biasa kita dengar sudahlah jatuh ditimpa tangga. Dalam di Dewan Bahasa dan Pustaka dia ada satu lagi, sudahlah jatuh dihimpit janjang. Janjang tu tangga jugalah, berjanjang bertangga. Ya Rab, wahai Tuhan, kasihanilah kami. Yang ni orang yang buat amalan baik, dia buat amalan-amalan agama tapi dia tak ikhlas. Rupanya sia-sia sahaja. Sia-sia sahaja, sudahlah penat kat dunia, akhirat kena azab pula. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, beramal tanpa ikhlas dan ilmu seumpama seorang musafir yang mengisi bagasinya dengan pasir, lalu dia menggalasnya walhal ia langsung tidak mendatangkan sembarang manfaat kepadanya. Macam kita bubuh beg, isi beg dengan pasir, kita pun kandorlah, kita pun galaslah ke sana kemari, tak ada manfaat. Itu umpama orang beramal tidak ikhlas kerana Allah, penat. Telah menghikayatkan oleh Amru bin Thabit rahimahullahu ta'ala bahawa tak kala Ali bin Husain cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar nama Nabi disebut, kita pun sahut jawab sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Husain cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan dimandikan, lalu terlihat orang kesan-kesan hitam dan lebam di belakang badannya. Orang ramai berasa ingin tahu penyebabnya, lalu mereka bertanya, kesan apakah itu? Lalu dijawab oleh sebahagian orang, kesan tersebut disebabkan oleh guni-guni tepung yang selalu beliau pikul pada waktu malam untuk disedekahkan kepada fakir miskin di kota ini. Masya Allah, ini kerja orang ikhlas. Orang ikhlas tak ada siapa yang tahu, dia buat kerja malam-malam. Jadi sampai orang tak tahu lebam ni sebab apa. Sebab apa tiap-tiap malam, dulu bukan ada lampu-lampu jalan macam kita, dia bawa guni-guni tepung, dia letak depan pintu rumah orang-orang miskin. Bila dia meninggal, cucit Nabi SAW meninggal, maka terhentilah bantuan. Ini kalau kita buat penyerahan zakat, kita mencari-cari nama dengan penyerahan zakat. Buat majlis penyerahan zakat ni tak boleh buat, tidak ada meraihkan. Tak boleh buat majlis grand penyampaian zakat, tak boleh. Nak panggil ramai-ramai satu kampung, pemimpin-pemimpin masyarakat, zikir masjid, buat majlis penyerahan zakat. Bukan penyerahan kepada institusi, penyerahan kepada individu. Daripada orang tak tahu dia miskin, orang tahu yang kawan dia, orang kampung tu miskin. Kata Imam Al-Ghazali, wa fi zakati aib. Dalam zakat itu ada aib. Dalam zakat itu ada aib. Jaga aib orang. Selama ni kita tak tahu pun kawan kita tu asnaf. Tak tahu pun dia miskin, aib dia miskin. Rupa-rupanya baru kita tahu dia miskin. Jadi hati-hatilah masjid, hati-hatilah pemimpin. Kenapa nak kena buat majlis penyerahan zakat? Kadang-kadang tu kerana nak nama, supaya dapat dipertontonkan siapakah dermawannya, siapakah pembayar zakatnya. Hati-hati. Kalau bagi pada jaib, majlis agama dan sebagainya, itu tak ada masalah. Individual, jangan memalukan orang, mengaibkan orang. Allah, wahai teman, wahai murid, tiliklah diri tatkala beramal bersemangat cergas di hadapan orang, namun sebaliknya tidak sedemikian ketika sendirian. Apabila dicela lekas marah dan sukar melupakan, apabila dipuji terkenang-kenangkan pujian pada diri. Tahu benar letak baik diri, tetapi dosa dilupai. Hal remeh cemek, ini betul ya, bukan salah. Hal remeh cemek, protesnya meleret-leret, dan ada sahajalah yang tidak berkenan di hati. Ini tanda-tanda orang yang tak ikhlas, tanda-tanda orang riak, tanda-tanda orang yang mencintai dirinya sendiri. Pidato, kalau berpidato penuh riasan, meriah rias pidato. Rima doa melantun saja, dan kadang-kala dipanjang-panjangkan bacaan doa melenguh perasaan jemaah. Apabila berbicara sengaja diulang-ulang nama sekalian maha gurunya agar terdengar hebat, walhal ia hanya lazat pada diri. Namun sedarlah sekalian orang tiada enak pada pendengaran. Ketika bersolat di masjid, watak dan tampilnya serba lengkap, berkurta kemas kacak dan wangi. Sebaliknya ketika mendirikan solat sunat di rumah, yang dipakai hanyalah sesarung baju singlet, itu pun sudah berbau keringat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, tanda riak itu ada tiga.
malas beramal ketika sendirian, rajin ketika di tengah khalayak ramai, dan menambahinya setelah dipuji, dan menguranginya jika dicela. Orang yang ikhlas ni, orang puji tak bertambah amal dia, orang keji tak kurang amal dia. Orang ikhlas ini ketika sendirian dia beramal, ketika di khalayak pun dia beramal. Baik, sahabat-sahabat boleh sharekan insya-Allah. Sharekan insya-Allah, sharekan. Selamat pagi, semoga pagi yang indah untuk semua sahabat-sahabat semua. Yang ada bagi hadiah selama ini, semoga Allah balas tuan-tuan. Dan saya pun patut bagi hadiah kerana sunnah Nabi, orang bagi hadiah kat kita, kita pun bagi hadiah pada orang. InsyaAllah hadiah-hadiah apa semua tu saya tak ada fikir langsung. Saya cuma nak share ilmu sahaja. Cuma nak share ilmu sahaja. Sekiranya ada manfaat, alhamdulillah. Wahai teman, wahai murid, sesungguhnya mencintai diri itu seumpama tembok yang kukuh yang melindungi kita daripada kecelakaan dan kejahatan, ya, dari tipu daya syaitan dan nafsu. Jadi cinta diri sendiri maksudnya apa? Seperti mana kita kalau nampak lubang api, kita tak akan terjun masuk lubang api. Terjatuh tu lain, ditolak orang tu lain. Tapi kalau sendiri nak terjun, tidak. Kerana kita sayang diri kita. Kita tidak mau sakit, kita tidak mau sengsara, kita tak mau terseksa dan derita. Maka kita tak akan humban diri kita dalam kebinasaan. Maka begitu untuk akhirat. Untuk akhirat, jangan kita mesti mencintai diri kita. Kerana mencintai diri itu seumpama tembok kukuh yang melindungi kita dari kecelakaan dan kejahatan, dari musibah-musibah agama, ya, dari tipu daya syaitan dan nafsu. Cintai diri sendiri. Kalau sungai, cintailah sungai kita, sungai bersih. Antara tanda kita cinta diri kita, kita doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min sayyiati a'mali. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan diri aku sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan buruk aku. Itu. Yang dia sayang diri sendiri, minta lindung daripada diri sendiri. Sebab bahaya yang paling bahaya sekali ialah bahaya daripada kita punya internal self, kita punya inner self, kita punya dalaman kita. Adapun syaitan, dunia itu benda luar, benda asing, benda luar, elemen luar, pengaruh luar. Adapun dalam diri itu yakni nafsu. Nafsu tu duduk dalam diri kita, ia lebih bahaya. Penghulu sekalian Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi, sebut nama Nabi dan Rasul, kita sahut, mesti kita selawat sallallahu alaihi wasallam. Mengajar kita dengan bacaan doa di dalam hadis ini. Apa doa dia? Hadisnya panjang, sampai saya baca bahasa Melayu je. Syahar bin Hausyab berkata, aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai bonda sekalian mukminin, isteri Nabi, ya, doa apakah yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersama kamu? Beliau menjawab, doa yang paling sering baginda sallallahu alaihi wasallam panjatkan berbunyi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, mengapa doamu ini yang paling banyak engkau ucapkan? Baginda pun menjawab, wahai Ummu Salamah, tidak ada manusia yang hatinya tidak berada di antara dua jari jemari Allah. Sesiapa yang dia kehendaki, dia meluruskan dan meneguhkannya, dan sesiapa yang dia kehendaki, dia akan menyesatkannya. Kemudian Mu'adz membaca, ya Tuhan kami. Kemudian Mu'adz ucap apa? Ya Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Jom sahabat-sahabat kuliah KSS ni kuliah subuh-subuh. Kuliah subuh-subuh. Hashtag dia KSS. Kuliah subuh-subuh. So kita dah masuk siri ke-8 hari ni. Kuliah subuh siri ke-8 ke-9. Saya rasa siri ke-8.
Tu KSS. Ya, jom kita sama-sama baca, ikut saya baca. Rasanya dah baca, jom kita ulang lagi. Hari-hari kena baca. Sebab Nabi yang tak ada dosa, Nabi yang maksum pun baca, apatah lagi kita menakutkan ya. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar ia berada di atas agamamu. Supaya kita mohon ketetapan. Baik, pagi ni ada hadiah untuk tuan-tuan dan perempuan. Ada hadiah apa? Hadiah syair 5 penawar bagi hati. Hadiah syair 5 penawar bagi hati. 5 penawar bagi hati. Saya nak rendahkan. 5 penawar bagi hati. Okey, tengok syair dia. Kalau tak nampak minta maaf ya. Dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi, fadum 'alaiha tafuz bil khairi wal dhafari. Penawar hatimu ada 5 ketika mana ia menjadi keras. 'Inda qaswatihi, maka hendaklah kekal atasnya, nescaya kamu akan mencapai kebaikan dan kejayaan. Bil khairi wal dhafari. Baik, 5 perkara. Pertama, khala'u batnin. Penawarnya ialah kosongkan perut, puasa, berlapar, puasa. Penawar yang pertama untuk hati yang keras, diri yang degil, pemikiran yang susah nak dipecahkan, yang susah nak terima nasihat. Yang tu. Pertama sekali, belajar kosongkan perut, yang ni selalulah puasa, selalulah berlapar. Sebab biasanya orang yang sombong atas dunia ni berjalan membongak, mendabik dada, berhidung tinggi ni, biasanya orang yang perutnya kenyang. Wa Qur'anun tadabbarhu, wa Qur'anun tadabbarhu. Al-Quran itu engkau renungi maknanya. Wa dzakadza tadarru'in bakin sa'atas sahari. Al-Quran itu engkau renungi maknanya, dan di hujung malam alirkan air mata dengan rendah hati, berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ini melembutkan hati. Hati keras macam mana pun akan lembut. Bangun malam, bucu malam, alirkan air mata, rendahkan hati pada Allah, ingatkan dosa-dosa kita, bayangkan gambaran-gambaran akhirat, bayangkan mati sudah pun berada di hadapan mata kita, malaikat maut sedang berada di belakang kita. Hati akan jadi lembut. Kemudian yang keempat dan yang kelima, kadza qiyamuka junhal laili awsatuhu. Begitulah engkau pelihara bangunmu di pertengahan malam. Wa an tujalisa ahlal khairi wal khabari. Dan sentiasalah mendampingi orang-orang saleh dan ahli ilmu. Siapa yang tak nak hati dia keras, cepat-cepatlah amalkan 5 perkara ni. Puasa sunat, ataupun janganlah makan hari-hari. Kalau walaupun tak puasa, jangan makan terlalu kenyang. Quran tu baca, renungi maknanya, berguru. Kalau tak pandai lagi baca Quran, cari guru. Hidup singkat, besok lusa nak mati dah. Kemudian bangun malam, waktu sahur bangun awal sikit, boleh sembahyang 2 rakaat. Doa untuk saya juga. Bangun tengah malam lagi bagus. Dan juga duduk bersama dengan orang-orang soleh dan ahli ilmu. Maksudnya carilah guru. Carilah guru di masjid. Carilah guru yang baik, boleh ajar kita agama. Ilmu kita tak cukup. Jadi kita berasa kita okey. Contohnya baca Quran. Kita rasa contohnya kita rasa kita punya Fatihah dah okey. Sebab kita belajar sekolah darjah 6 dulu. Kita rasa Fatihah kita dah okey, tapi bila kita berguru dengan guru tajwid yang sebenar, syekh-syekh tajwid, ya Allah, baru kita tahu betapa jahilnya kita. Kita terperosok dalam kejahilan yang begitu dahsyat. Saya pun rasa macam tu. Baik. Kak Zahrah bagi rujukan ustaz ayat dan surah. Rujukan ayat dan surah. Kalau dalam buku kita ni memang ada ayat, memang ada ayat pula. Memang ada rujukan surah. Yang saya baca tu syair ya. Bukan ayat Quran. Bukan ayat Quran, tolong, saya dah sebut tadi syair. Itu syair. Dia punya lagu je. Cuma kalau syair dilagukan jangan ada dengung. Jangan ada dengung, sebab dengung tu dia punya ciri-ciri istimewa bacaan Al-Quran. Habis. Kita masuk bab pelahap daging mayat, pelahap bangkai manusia.
Share-sharekan insya-Allah sahabat-sahabat, kawan-kawan yang masuk sekejap, yang singgah sebentar, yang mana singgah sambil-sambil pakai stokin tu. Tolong sharekan ya, insya-Allah. Visual okey tak? Nampak semua tak muka surat ni? Nampak tak semua? Sharekan, bismillah. Saya doakan orang yang share hari ni, Allah Ta'ala berkatkan rezeki dia, murahkan rezeki dia. Allah Ta'ala hantar kegembiraan memenuhi hati dia, insya-Allah. Siapa yang share, ya Allah, kau hantarlah, kau pakaikanlah jambangan kegembiraan pada hati-hati mereka. Amin. Tak nampak saya kena up sikit ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. So hari ni semua sahabat-sahabat semua, saya harap kita punya lidah jaga hari ni. Kalau tak, sia-sia puasa kita, penat puasa kita, dan kita akan jadi bertambah penat puasa sebab mengumpat. So hari ni azam je kawan-kawan saya yang saya kasihi, saya sayang semua, tolong azam cakap kat diri, insya-Allah hari ni saya tak akan kata siapa pun, saya tak akan sebut nama siapa pun, melainkan saya sebut benda yang baik pada orang tu, dan saya tak akan sebut nama siapa pun melainkan kebaikan. Tapis saring diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak terjebak dalam sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Jangan mengintip, ngintai-ngintai bila orang jatuh buat salah. Jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan, ini dilarang. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang dari kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaannya mengumpat, maka sudah tentu kamu berasa jijik dengannya. Kalau nak mengumpat, tuan-tuan, tolonglah rasa jijik dengan mengumpat. Kalau orang yang susah tinggalkan mengumpat, hendaklah dia rasa jijik dengan perbuatan mengumpat. Seolah-olah bila dia buka mulut nak kata kawan dia, saudara dia, adik-beradik dia, seolah-olah dia bayangkan dia sedang memamah, melahap mayat ataupun mayat saudara dia, dia telah mamah, dia sedang mamah lahap daging saudara dia yang dah mati. Bayangkan macam tu. Dia tengok muka saudara dia, bila dia mengumpat kawan dia kan, aku nak ngatalah, tenung muka kawan dia, muka kawan dia dah putih, dah pucat, terbaring, busuk dah, perut dah kembung, dia gigit, dia sapu bumbu, sapu rempah, dia buat macam, dia sapulah apa nama sos tiram, dia gigit-gigit. Bayang macam tu lah makan mayat orang, dibumbu-bumbukan lagi. Nak ke? Jijik tak? Geli tak? Macam itulah kita punya perasaan harus ada terhadap perbuatan mengumpat, rasa jijik. Nabi SAW tanya pada sahabat, adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Para sahabat menyahut, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, kamu sebut perihal saudaramu yang tidak dia sukai. Apa saja yang kita sebut pasal saudara kita yang dia tak suka, yang itu mengumpatlah. Itu mengumpat. InsyaAllah kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada 87 orang kat sini. Terima kasihlah pada semua yang, saya baru belajar dengan kawan malam tadi. Dia kata, Ustaz punya, kalau naik number daily ranking tu, maksudnya orang tap, orang tu tolong kita. Oh, patutlah. Jadi dia kata nanti Ustaz punya kuliah nanti akan lebih tersebar. TikTok dia akan macam boost lah kita punya, viral kan kita punya ni. Oh macam itu Facebook, TikTok pun baik juga, tuan-tuan pun baik juga. Jadi share dan tap. Saya tak tahulah, saya malu nak sebut tap tu. Dia macam meminta-minta pula kan, kita ngajar agama, minta-minta pula balasan ganjaran. So saya tak fikir benda tu semua. Tapi demi agama, demi supaya ilmu Al-Quran, hadis Nabi sampai kepada umat. Kalau boleh biar sampai ke Amerika, TikTok kita ni, sampai ke New Zealand, sampai ke Poland, sampai ke Rusia, biar sampai ke sana. Jadi tuan-tuan buatlah kerja tuan-tuan.
Saya buat kerja saya buat kitab, kemudian saya mengajar, kan, tak ada bayaran, tak ada yuran, tuan-tuan duduk je. Ya, insya-Allah. Kitab ni pun kalau boleh baca dah. Jadi tuan-tuan buat kerja dakwah tuan-tuan juga. Tuan-tuan dan puan-puan buat kerja dakwah tuan-tuan, share, dan buatlah apa yang patut untuk sebarkan majlis kita dan semua majlis-majlis orang lain, insya-Allah. Dosa telinga bulan Ramadan, dosa telinga. Amin amin. Ustaz, ni ada cerita anak-anak murid saya ni. Ustaz, kami tidak ikut mengumpat orang pun, kami cuma duduk mendengar saja, ujar salah seorang pelajar Pusat Pengajian Islam At-Taibin. Ini pelajar saya lah. Memang buku ni saya buat pun untuk support tahfiz Pusat Pengajian Islam At-Taibin. Orang yang mendengar atau menyertai majlis tersebut sama juga menumpang dosa. Dia dapat bahagian dari dosa kerana redha dan menyumbang kepada perbuatan mengumpat. Cuba bayangkan, andai kita duduk seorang diri, dengan siapa kita hendak bergosip. Jadi sebab kita hadirlah, dia bersemangat nak mengata orang kerana kita tu. Kalau kita bangun, kita belah, dia pun terkial-kial lah dia. Waalaikumsalam Cik Azhari. Jika mampu laranglah, jika tidak tinggalkan. Kalau kita tengok kawan-kawan duduk nak mengata-ngata orang, ada belon, ya Allah, first time dapat belon. First time ada orang bagi belon ayat. Ada orang bagi belon kat Abi. Ada saya perasan. Tapi janganlah mengganggu tumpuan dan keikhlasan. Terima kasih. Jika mampu larang, jika tidak tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah Ta'ala juga berfirman, orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berpaling menjauhkan diri dari perbicaraan yang tidak berguna. Ni penting ya, bulan Ramadan sebulan kalau kita boleh amal ni, besok kita keluar daripada madrasah Ramadan, kita graduate, dan kita masuk ke Syawal, dia dah jadi tabiat, dia jadi kebiasaan kita menjauh dari perbicaraan yang tak berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik saya Firdaus. An Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempertahankan, yakni menolak kejahatan terhadap kehormatan saudaranya. Ada orang buat jahat pada saudara dia, dia tolak, dia tangkis, dia tepis saudara dia. Seperti mencegah orang yang hendak mengumpat saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Kalau kita tengok ada orang nak mengumpat kawan kita, mengumpat saudara kita, adik-beradik kita, defend dia, kita pertahankan dia, kita bagi orang yang nak mengumpat itu, kita sedarkan dia jangan mengumpat, selamatkan dia dan halang dia dari buat dosa. Yang ini Allah Ta'ala akan selamatkan dia, orang yang pertahankan saudara dia, kehormatan saudara dia, Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat besok. Nampak tu, hebat. Orang yang mengumpat masuk neraka. Selamatkan orang, kawan kita ada dua kawan, seorang nak mengumpat, seorang nak kena umpat. Selamatkan dua-dua. Mat, jangan mengumpat, Mat. Tak boleh, Mat. Ini termasuk mengumpat. Dosa kamu, kita dosa, Mat. Amalan tak banyak, Mat. Main sunat pun kita tak banyak buat, baca Quran pun tidak. Tiba-tiba dapat dosa. Dosa tu pula jenis dosa Allah tak akan ampun sampai orang kita umpat tu ampun dan maafkan kita. Mat, macam mana, Mat? Mampu ke kita tanggung dosa sampai hari kita bertemu malaikat maut? Dosa Allah tak akan ampun. Mengumpat ni dosa yang Allah tak ampun sampai orang yang kita umpat itu maafkan kita. Nak ke kita tanggung dosa macam tu? Tak nak. Jadi selamatkan kawan kita. Kerana kita sayang kawan yang nak mengumpat, kita sayang orang yang akan diumpat. Sama-sama selamatkan. Okey, ini pesanan ni, sahabat-sahabat ni, pesanan saya ni untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan. Berhati-hati wahai saudara membaca atau mengikuti podcast. Ini ada banyak aktiviti rancangan podcast. Banyak. Yang ni banyak. Yang banyak mengumpat, mengata, mencerca. Hati-hati. Ada ada media-media sosial yang suka bincang pasal artis, rumah tangga artis. Itu semua hati-hati. Itu bukan sia-sia saja, bahkan tu dah jatuh maksiat. Tolonglah bagi kita orang Islam, kalau kita orang Islam, kita orang mengaji, siapa yang mengaji kitab Rufaiq al-Sa'imin, siapa mengaji kitab ni, saya kira dah macam anak murid lah. Yang ni anak murid yang menghendaki kebaikan. Dah kira jadi kawan saya, sahabat seperjuangan. Siapa mengaji kitab ni, dengar kuliah 7 pagi, Masya Allah, amalkan yang ni. Yang ni berhati-hati
apabila kita ikuti podcast ataupun kita menilik hantaran atau melayan komen-komen di media sosial yang mengandungi ucapan atau tulisan mengumpat, ia adalah haram dan berdosa. Haram dan berdosa. Kita layan, kita like, orang kata mencerca kawan dia, saudara dia, terutama hal-hal politik ni banyak, kita pun like, kita pun sokong dia, kita bagi thumbs up kat dia, thumbs up kat dia, maka kita termasuk buat benda haram dan berdosa, ikut status perbuatan itu. Ya, fitnah dahsyat, ya, ngumpat dahsyat, dosa besar. Begitu juga mendengar suara perempuan mumilat yang gedik, ya, melunak-lunakkan suara atau melengguk-lengguk tubuh badannya dan gaya berjalannya, atau mendengar nyanyian yang memuja keasyikan cinta dan sebagainya, merupakan punca dosa dan maksiat kepada Allah. Ia mengotorkan jiwa dan merosakkan perasaan kita terhadap Al-Quran dan syurga Allah. Ia mengotorkan jiwa dan merosakkan perasaan kita terhadap Al-Quran. Merosakkan perasaan kita terhadap Al-Quran dan syurga Allah. Sepatutnya kita letak sepenuh, kita memiliki sepenuh perasaan terhadap syurga. Tapi kerana maksiat menyebabkan hilang semua tu. Bes. Sikit lagi. Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala, imam tafsir yang masyhur, orang pertama yang mencipta dunia hiburan ialah anak Qabil bin Adam alaihi salam bernama Thawbal. Dia mencipta pelbagai alat hiburan pada zaman Mahlail bin Qinan, seperti seruling, gendang dan sebagainya, dan dia menikmati keseronokan bermain dengan alat-alat tersebut. Ini sejarah, ya. Berita itu tersebar di kalangan penduduk di kawasan pergunungan di daerah itu. Dia ni engineer lah. Dia pandai buat alat-alat, peralatan seruling, gendang. Dia ni engineer. Jurutera bunyi. Jadi dia dapat idea. Tentulah syaitan, iblis bisik ni. Berita alat-alat muzik tu tersebar di kalangan penduduk di kawasan pergunungan di daerah itu. Ramai yang turun, ramai orang atas gunung turun bersukaria mendengar hiburan tersebut. Mereka meminum arak dan akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Jadi asal punca maksiat di sini ialah telinga. Asal punca maksiat di sini ialah telinga. Kuliah kita pagi ni kita convey message on kindness and good deeds. Semoga Allah SWT bagi kita. Nanti kita masuk tajuk ni, tajuk kejuruteraan bunyi masa kini. Panjang saya bahaskan dekat sini, dengan izin Allah, minta ampun pada Allah. Panjang saya bahas, ada 3 helai berkaitan dengan bunyi ataupun muzik. 3 helai saya bahaskan kat sini, sebab inilah antara yang bahaya, sangat bahaya, yang boleh merosakkan iman, bahkan boleh merosakkan amalan, boleh merosakkan perasaan kita terhadap syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka dengan muzik, nanti akhirnya dia tak gemar dengan Quran. Siapa yang rasa muzik tu lazat pada telinga dia, Quran tak akan lagi lazat pada jiwa dia. Takut ya, Quran tak lazat dah. Baca Quran dah tak ada lazat. Sebab apa? Dia telah tertipu dan terperdaya dengan bunyi, dengan muzik. Bahaya.